Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa kembali dalam eksplorasi seterusnya, dan kali ini saya berada di sebuah bandar diraja, iaitu di Kuala Kangsar, Perak. Dan hari ini saya akan eksplorasi sebuah rumah agam yang ditinggalkan di sebuah pekan, iaitu Pekan Karai. Dan jom ikut saya bersama-sama eksplorasi apa yang ada di dalam rumah tinggal ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, inilah merupakan sebuah rumah agam yang ditinggalkan di Pekan Karai yang dulunya pernah menjadi balai polis, dan kemudian kalau boleh baca itu Sekolah Agama Rakyat Ad-Diniyah sebelum ditinggalkan sepenuhnya. Okey, jom saya bawa anda untuk eksplorasi rumah agam lama ini. Nanti segala info saya akan letakkan di dalam video. Assalamualaikum. Okay, lantai atas dah reput dah. Jadi memang kawasan tak boleh nak masuk lah. Jadi saya boleh bawa korang semua dekat kawasan bawah ni. Sini bina ni cantik, kukuh, dan itu sekolah agama baru Bumbung tu. Jadi sebelum sekolah agama tu ada, semua kanak-kanak umur 7 tahun ni sampai 12 tahun bersekolah di sini. Pintu dia pun ada yang betul-betul klasik ni. Pintu dia punya grill sungguh cantik. Tak tahulah kan macam mana keadaan ketika rumah ini masih digunakan. Kita explore ruangan dalam. Ya Allah, cantiknya. Oh, dia punya alang batu tu. Tak tahu batu ke kayu. Tapi bila tengok kawasan rumah ni bersih. Dan kita ke right wing dia. Tapi sayangnya rumah macam ni ada vandalism. Pintu ni masih pintu lama. Kal corak lama. Ini left wing dia. Cuma dia ada sentuhan moden sikit lah kan. Tapi ciri-ciri lain masih lagi keadaan yang lama. Contoh ke atas tu lubang angin, kerawang ni tu, kerawang angin tu. Lantai di atas masih lagi. Dan kita explore satu bilik ke satu bilik. Kolah dengan tandas. Kolah ada tandas. Kawasan ini pun dah ditutupi dengan semak samun di bahagian kanan. Sekarang ini bilik sebelah kanan. Kita pergi bilik sebelah kiri pula. Depan macam ni. Pintu yang ni agak luas. Sebelah kiri ni pintu dia luas. Sebelah kanan. Kiri tu. Ada pokok tembus sampai ke atas. Dan keadaan sama macam sebelah tu. Cantik lah, memang bersejarah. Jadi kalau ikut maklumat daripada Google, rumah ini merupakan rumah seorang kaya dulu, pada zaman dulu, yang bernama Datuk Setia.
yang kemudian dijadikan balai polis, dan seterusnya sekolah agama rakyat. Pokok semua naik sampai atas. Kemudian kita ke bagian belakang rumah ni. Penampakan! Ada lembaga seorang wanita di sini. Sebenarnya rumah ni ditinggalkan dalam keadaan bersih ya, sebab tak ada apa-apa perabot yang tinggal, semuanya tak ada. Ni yang bawa balik. Dan satu lagi ni, satu bilik yang tak besar, sempit je. Tapi lantai atas ni kukuh. Dan ini bagian dapur dia yang dah pun musnah. Cuma nampak tiang-tiang ni kan. Kalau korang biasa pergi tengok, pergi ke Kasuari Nain yang dekat Taiping tu ni lah. Yang tiang-tiang kat luar tu, tiang-tiang tu sebenarnya adalah tiang-tiang rumah. Jadi yang rumah rehat tu dekat atas. Lebih kurang macam tu lah. Ni lah macam dekat Kasuari Nain tu. Cuma bagian bangunan yang belakang tu adalah bangunan baru. Mungkin dalam 50-an ke 60-an gitu kan. Jadi yang itulah Kasuari Nain. Tapi kalau ikut yang rumah rehat yang British tu, yang dekat Kasuari Nain, lebih kurang gini lah. Nampak kayu tu. Padu. Cantik-cantik. Jadi mungkin daripada sini lah video ni, nanti korang ataupun anda boleh bayangkan macam mana keadaan Kasuari Nain satu ketika dulu kan. Dia punya tiang tu semua yang jenis padu tinggi macam ni. Dan kalau ada kat atas tu, ada corak bunga kat situ. Cantik. Dia punya atap tu, atap tanah liat tu. Okey, ini tangga naik ke tingkat atas. Jadi kita masuk mana yang kita boleh masuk lah. Mungkin tangga lama dia dah roboh. Hanya separuh dan orang buat tangga batu. Jadi yang lain-lain ni kita tengok sendiri macam mana. Kat sini kena langkah berhati-hati. Jadi saya akan ambil shoot daripada sini saja. Kerana kita tak boleh jalan jauh. Saya tak tahu apa yang menanti, bahaya menanti di sekitar kita. Jadi untuk para explorer yang minat dalam eksplorasi, berhati-hatilah dengan sebarang kemungkinan yang tidak dijangka. Satu bilik dalam, dia ada 2 sampai sana. Dia ada loteng. Kena berhati-hati. Ada satu bilik tertutup.
Itu adalah bahagian dapur tadi yang kita tengok daripada bawah. Ya, tinggi ni bahaya. Jadi terlalu bahaya untuk kita berjalan-jalan. Sekarang jom kita turun. Aku pun tengok sebelah sana. Dah berkulit-kulit segala-gala kat sini. Okey, itulah tadi kita punya eksplorasi di Pekan Karai di sebuah rumah agama tinggalan Datuk Setia, iaitu orang kaya pada zaman dahulu lah. Nanti kita akan masukkan segala maklumat apa semua dalam ni kan. Jadi memang cantik rumah ni, penuh sejarahnya, dan sejarah ni kita boleh google kan. Nanti saya akan masukkan sekali. Dan sekian saja eksplorasi saya pada hari ini. Jadi jangan lupa like, share, subscribe channel saya Amir Vlog, dan sehingga kita jumpa lagi dalam eksplorasi yang akan datang. Okey, bye bye semua. Assalamualaikum.